Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muzammil. Saya berasal daripada Selangor. Hari ini saya nak review 3 biji Proton. Di belakang saya ni bersetakkan stand lah. So ada 2 Persona dan 1 Gentoo. Jom kita dekatkan sikit untuk tengok 3 kereta. Jom. Okey, hari ini saya nak review yang pertama, kereta Gentoo saya yang pernah satu ketika viral, Tesla. Siapa yang tahu tu tahulah. Saya start main stand 2016. So itu permulaan saya main kereta lower dan sampai ke sekarang lah. Bukan senang lah nak dapat sebiji macam ni. So kita cuba satu persatu setup. So ni setup yang ala MITI. So saya pernah setup slam tapi tak dapat. Bukan senang nak buat sebab dah pakai 18. Setup MITI lagi senang untuk pergi event, tak payah kita nak jack. Kereta ni masih statik. Depan 8K, belakang pun 8K. So lebih sedap lah untuk kita jalan jauh. Saya nak reviewkan bahagian rim. Saya setup rim ni saiz 18, 10.5 ET15. Tayar saya pakai 225/40. Untuk bahagian depan saya ada tambah Brembo 4 port. Rotor saya pakai 355 sebab rim saya rim 18, saya nak nampak dia penuh. Berat tu jangan cakap lah, saya lebih kepada handsome daripada kelajuan. Bila parking, orang pandang orang kata. So untuk spacer bahagian depan, saya pakai 40mm. Belakang saya pakai dekat 50, dalam 48 macam tu lah, 48 lebih kurang lah. So bahagian depan ni saya buat bonnet. Saya tutup bahagian tepi untuk nampak dia lebih sayup je. Saya rasa tak ada lagi saya nampak yang macam ni. Untuk yang ni saya masukkan logo Tesla supaya nampak daripada yang lain. Yang ni yang orang tu tanya saya. Pernah jadi dekat YouTube lain. So untuk sunroof, saya pakai sunroof Honda Stream. Dia boleh naik 2 step lah. Keluar habis. Dia ada satu lagi sunroof, keluar masuk dalam. Yang saya punya keluar habis. So kalau pergi event memang belanja lah. Okey, untuk bahagian tepi saya ada custom untuk bahagian pintu ni. Bahagian pintu ni kan ada tempat buka. So yang ni saya palam dan saya ada buat satu benda yang boleh tekan terus dia keluar. Tapi saya nak tunjuk hari ni tak boleh disebabkan bateri pun saya habis. Kereta parking beginilah. Kalau tidak boleh tekan. Memang mantap boy. Hari ni cuaca tak mengizinkan hujan. So saya tetap teruskan untuk konten saya. Okay, untuk bahagian belakang ni saya tak buat apa banyak sangat. Saya cuma pakai ducktail ori Gentoo punya. Yang skirt saya tukar, saya pakai jenis kereta Persona Elegant. So saya ada potong sikit lah untuk kita nak samakan dia bahagian tepi ni lah. Sebab untuk bontot Persona dia agak ke belakang sikit. Untuk ini bontot pendek, agak seksi sikit. Sebab tu Gentoo jarang nampak di jalan. Untuk bahagian lampu saya pakai lampu albino. Cutting original Persona. So dia nampak lebih seksi. Kadang-kadang orang tengok Persona ke Gentoo, orang pun tak pasti. So dia ada orang fikir sendiri. Okey, untuk bahagian dalam saya tak buat banyak pun. Saya buat seat Bright Kuga dengan saya collectkan dengan dia punya dinding warna merah Bright Kuga. Dengan tepi-tepi dinding, atas, depan, belakang semua saya buat warna merah. Ni kat gear punya knob, brake semua merah. So bila kita bawa kita akan rasa. Anda rasa? So saya pakai brake pula, sorry. Saya pakai steering Momo. Momo ni nak kata ori pun tak ori, nak kata lokal pun tak lokal. Sedang-sedang aja. Sebab saya nak dia punya ada shade-shade merah-merah. So saya konsepkan dia coklat, hitam dan merah. Sebab saya nak nampak bila bawa kereta dalam ni, dia tak mewah. Kereta tak mahal mana, tapi bila orang tengok tu lain pada yang lain lah. Okey, seterusnya saya nak review yang kereta sebelah ni pula. Kereta sebelah ni dia berkonsepkan stand juga, lebih kepada MITI. Rim dia sangatlah lebar, 11.5 ET10. Dia pakai rim RPF. Untuk bahagian depan dia tak ada buat banyak, cuma dia pakai lips CPS Gentoo.
Dia bertukar dengan saya. Saya Gen 2 pakai lip Persona, dia Persona pakai lip Gen 2. So dia nampak lebih bulat dan comel dari bahagian depan. Untuk bahagian tepi ni, kita buat arch. Dia lebih besar daripada kereta yang tadi sebab dia pakai rim 11.5. Dia agak terkeluar sikit dan dia pakai spacer. Belakang dia pakai spacer dekat 80. Boleh tolong kira lah kalau tak percaya. Depan dia pakai dekat 60. So dia akan nampak kereta ni sangat-sangat besar. Bila jalan, handsome boy. Okay, untuk bahagian belakang ni pula, dia tak pakai spoiler. Dia pakai bonnet Persona sahaja. Dia tak pakai spoiler lah. So lampu dia sama macam yang kereta sebelah ni, lampu Persona Elegant, tapi dia smoke. Yang ni albino. So bahagian exhaust dia pakai muffler SKS bersaiz 3.0. Besar kan ni. Untuk bahagian atas kita pakai sunroof Toyota, tapi saya tak pastikan Toyota apa. Kalau tak ada sunroof tak belanja bro. Macam nak pergi event. Okey, untuk bahagian dalam kereta ni pula, dia berpakai seat Recaro original daripada Evo mana saya tak pasti. Dia ambil pun sebabkan seat ni ada corak-corak purple. Dia nak matchkan dengan dia punya kereta purple. So untuk bahagian steering, dia pakai steering Preve. Ada pedal shift boy. And mana dapat kereta Persona ada pedal shift? And okay, untuk lagi satu kereta ni, dia berkonsepkan kereta stand juga. Yang ni dia ada main chamber sikit. Belakang dia main chamber 7, depan dia main chamber 4. Tunggu nanti event bulan 11 dia nak chamber kau-kau nya. Untuk bahagian sport rim, dia pakai 18 10.5 JJ ET10. Tayar dia pakai 225 40. Okey, untuk bahagian bonnet dia ada sikit custom untuk bahagian lampu ni supaya kereta lebih nampak garing orang kata kan. Garang boy. So dia ada custom ring dalam lampu. Bila malam nampak macam mata kucing boy. Okey, untuk bahagian tepi dia masukkan skirting R3 dengan landing chrome. Tempat buka pintu pun chrome supaya dia nampak lebih clean. Sebab brother ni brother Sabah. Kan? Sabah. Orang kata apa? Sabah apa? Borneo style. Betul ke boy? Okey, untuk bahagian belakang dia sama macam kereta yang hijau tadi. Dia pakai lampu albino, elegant juga. So spoiler dia tak pakai, dia nampak macam kereta yang kedua tadi. Bagi nampak dia bulat je. Tapi dia ada tambah sikit chrome. Sebab dia nak bercollabkan dengan macam ada chrome-chrome sikit. Dengan silver kan nampak cantik kan. So exhaust dia pakai exhaust dry racing. Aku rasa bunyi dia nanti kita dengar macam mana. Okey, skirting dia pakai skirting R3. Dia tak macam yang kami punya yang tadi. Dia lain sikit. Untuk bahagian dalam kereta silver ni, dia mengekalkan pakai seat Subaru Impreza. Dan dia masih pakai steering Proton. Dia tak tahu, dia buat macam ala-ala racing sikit lah. Dia ada meter 6 beradik. Kereta ni manual 6 speed. Try lah kalau nak try kereta ni macam mana. And
Okey, macam tadi yang saya dah sampaikan. Sekarang penutup. Untuk nanti kalau siapa-siapa nak tengok, boleh pergi ke YouTube Katalog. Dan saya nak promote satu event bulan 11 ini dekat Manjung, Lowfest 8 hari bulan 11. Dan ada satu event bulan 12, 13 bulan 12 tu tak pasti lagi, KL Calling. Nanti saya update. Ciao. Kan? Lepas tu saya berkomplain apa? Wah, show name lah.